Tengok. Traditional is the best tau. Guli. Ya. I nak tanya, ini kerusi macam mana nak torak ke belakang? Ini elektrik punya mah. Ya, ini elektrik. You tak tahu ke? Tak tahu. You ingat tarik punya? Macam mana? Mari saya tunjuk you. Ini pergi belakang. Okey. Ini untuk sini sit. Cuba try. Okey. Tengok ini pergi. Oh, dia pergi belakang Tengok macam ni. Ayah, slow lah. Ya, saya pun rasa slow. I punya lagi cepat daripada ni. Betul. Ni mau tengok That's why itu orang cakap kan. Sentiasa mereka cakap, okey, kereta electrical wah sangat macam canggih kan. Tapi untuk saya banyak slow lah. Mengapa? Kerana saya suka tradisional punya. Tradisional punya. Macam I punya lah. Ya, mari kita cuba itu ya tradisional punya. Mari Jom. tengok. Traditional is the best tau. Satu saat pergi belakang, satu saat pergi depan tau. So, I pun tak payah malu lah sebab I punya tradisional. Ya, saya memang support lah tradisional punya kerana dia kurang sensor, dia kurang rosak tau. So, kalau pakai elektrik mesti rosak. Kalau repair mesti kau mahal lah. Betul juga. Okay, so you orang jangan lupa follow saya, like dengan share. Bye.